Hai semua, hari ni Kak Zai nak bagi resepi biskut kelapa. Biskut kelapa legend korang. Okey. Mula-mula Kak Zai pakai 1 cup margarin buttercup Kalau korang nak pakai margarin pelanta boleh, nak pakai margarin pelangi pun boleh. Tak ada masalah. 1 cup Kak Zai pakai 1 cawan. Okey, kita masukkan 1 cawan. Lepas tu kita masukkan 1 cawan gula custard ataupun gula asin. Ataupun kalau korang tak ada gula-gula ni, korang boleh pakai gula rumah tu, blender je. Okey, vanilla asin ni 1 sudu kecil ataupun 1 penutup tu. Kuning telur 1 biji. Kita gaul dia rata. Okey, gaul dia rata. Biskut kelapa ni memang orang dulu-dulu suka sangat buat korang. So sedap sangat biskut ni. Korang kena try resepi ni tau. So masukkan tepung jagung 3 cawan. Okey, Kak Zai masukkan 3 cawan tepung jagung Masukkan, lepas tu kita gaul rata. Okey, Kak Zai masukkan tepung gandum 1 cawan. Okey, lepas kita dah gaul rata macam ni, korang masukkan tepung gandum 1 cawan. Okey, tepung gandum tu korang masuk sikit-sikit. Jangan masuk semua, masuk sikit-sikit. Macam Kak Zai buat ni, masuk sikit-sikit. Masuk dulu, simpan, lepas tu gaul, masuk dulu, lepas tu masuk lagi. Macam tu lah. Sebab kita nak letak kelapa. So kita kena tengok dia punya tepung tu terlebih, takut terlebih lah. Okey, tapi 1 cawan ni ngam lah untuk resepi Kak Zai, ngam. Okey, masukkan lagi 1. Masukkan semualah. Ni Kak Zai masukkan semua. Sebab dia masih melekat lagi kat tangan. So Kak Zai masuk semua. So kita gaul balik. Gaul balik. And then Kak Zai masukkan 2 cawan kelapa kering. Kalau korang nak beli kelapa tu dekat bakery pun boleh. Okey. Korang nak sangai sendiri pun boleh. Korang nak beli dekat bakery boleh. 2 cawan kelapa kering. Okey. 1 cawan masuk dulu. Lepas tu kita gaul dia sampai rata. Korang kena gaul dia rata tau. Dia memang berabuk-berabuk sikit sebab dia kelapa kan. Tapi tak apa. Dia sedap. Okey. Masukkan lagi 1 cawan kelapa kering. Okey, korang boleh beli kat bakery kelapa kering ni. Masukkan 1 cawan. So kita kacau dia. Okey, kacau dia sampai dia rata. Okey, sampai dia rata lah. Okey, Kak Zai lajukan video ni. So senang sikit. Okey, sampai dia rata, dia betul-betul boleh buat dough. Kalau dia keras, korang jangan bimbang sebab tepung jagung kan dia boleh keras. Kalau dia keras, korang just gaulkan dengan pelanta je. Korang letak 1 sudu pelanta, korang gaul-gaul dengan tepung ni, dia dah lembut. Okey, korang pakai margarin je, bukan pelanta, margarin. Okey, yang ni dah okey dah. Sebab Kak Zai tengah buat acuan. Tepung Kak Zai ni kena angin kipas kan. Dia tiba-tiba jadi keras. So Kak Zai letak margarin lah sikit, gaul-gaul dengan tepung tu, dia lembut balik. Tau. So kalau korang punya adunan ni tiba-tiba keras, korang taruh je margarin bagi dia lembut. Tengok dia dah tak lekat, dia cantik. So kita buat acuan dia. Akak pergi ketuk-ketuk pula tepung tu. Tengok. Cantik. Macam ni Kakak buat bunga ros, bunga ni lah. Bunga ni apa tak tahu, bunga ni lah. Lepas tu akak sapu telur, kuning telur kat atas korang, bagi dia nampak cantik. Sebab sebelum ni Kak Zai buat warna hijau. Kak Zai lupa nak letak warna hijau pandan tu. So terpaksalah Kak Zai letak warna kuning telur kat atas bagi hiasan. Sebelum ni Kak Zai pakai biskut kelapa warna hijau. Cantik tau warna hijau. Kalau korang try, warna hijau pun cantik. Okey, jangan lupa masukkan pewarna hijau masa kita tengah bancuh butter tadi tu. Okey. So Kak Zai sapu kuning telur lah sebab kita lupa letak pewarna hijau kan. Sapu warna kuning telur. And then Kak Zai bakar biskut ni suhu 170 15 minit. Okey, 15 minit. Awan Kak Zai 15 minit. Korang cuma bakar dulu 15 minit. Okey ke tak? Kalau tak okey, korang tambah suhu lagi awan Kak Zai 15 minit 170. Tengok. 15 minit kita letak. So lepas bakar memang cantik lah korang tengok ni
Cantik, sedap, crunchy kat luar, lembut cair kat dalam mulut tau. So kita akan dapat satu balang ni separuh korang. Separuh tu lebih sikit kat atas.